Aku dah cakap, cerita ni noob. Memang noob cerita ni. Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to next movie review. Aku baru je habis tengok The End of the Oak Street, lakonan daripada Abang Ewan McGregor kita, Obi-Wan Kenobi dan juga Anne Hathaway. Alright. Cerita ni mengisahkan satu family terperangkap ataupun kawasan taman dia tu ditransfer ke zaman prahistorik ataupun dinosaur lah. And cerita dia mengisahkan macam mana keluarga ni nak survive. Duration cerita ni dalam 1 jam 50 minit macam tu. And guess what? Aku terus terang aku cakap, filem ni agak mengejutkan aku. Sebab apa? Okay, first kali dia punya filem ni dia macam ala-ala era retro, cerita lama 1980, 1970 macam tu dia punya time, and then dia punya shoot, dia punya baju, dia punya prop semua memang nampak retro. Korang akan nampak benda-benda retro lah kan. Dan cerita ni mengingatkan aku untuk filem-filem Jurassic Park yang dulu, ataupun sci-fi ataupun mistik, bukan mistik, dia panggil apa, filem-filem action adventure. Dia ibarat kau tengok Jurassic Park tapi version Indiana Jones ataupun version Jumanji. Macam tu. So, dia agak, filem ni dia macam ada benda yang tak make sense lah. Tapi cerita ni fiction kan. So, tak make sense tu memang tak make sense lah kan. Tapi yang bestnya cerita ni pada aku lah kan. Konsep dia lah. Dia punya konsep aku memang suka. And then dia punya dino dia tu, even ada part-part yang macam bapak nampak sangat CGI ataupun macam tak realistik kan. Tapi macam aku cakap, aku puas hati sebabkan dia punya lakonan, dia punya props, dia punya scene-scene yang agak mendebarkan, and konsep dia. Aku memang suka filem dino, and aku dah lama tak tengok filem dino yang best, yang fresh konsep macam ni. Balik-balik Jurassic World tu dia just putar benda yang sama je kan. So untuk filem End of the Oak Street ni, pada aku it's fresh concept, cerita dia pun best, cerita dia straightforward. Tapi nak kata yang terlalu gempak gila-gila tu tak ada lah. Cerita ni kategori pada aku kategori okay dan fresh, boleh dilayan tengok ramai-ramai dengan family. Cuma ada satu lah kurang pada aku cerita ni, untuk aku kan. Dia punya climax tu macam let down sikit lah. Dia punya climax tu. Tapi overall just nice. Aku bagi cerita ni 3/5 rating. So kalau korang yang dah tengok cerita End of Oak Street ni, berapa rating korang? And korang enjoy ke tak filem ni? And mungkin korang boleh komen scene apa yang korang rasa paling best. And by the way, jangan lupa follow and subscribe channel ni guys. See you in next movie.